Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membentangkan inovasi yang bertajuk e-Hadrat Trilingua. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Begum Humaira binti Muhammad Afzal Hadi, Hanania Hawa binti Uzaidi dan Nurmiza Izani binti Muhammad Nalizat. Serta kami dibimbing oleh Ustazah Amal Bashira binti Osman. E-Hadrat Trilingua dibangunkan bagi mengatasi kaedah pembelajaran tradisional yang terlalu berfokus kepada hafalan. Inovasi ini membantu pelajar menguasai 3 bahasa utama iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab melalui pendekatan didik hibur yang interaktif, menyeronokkan serta menggalakkan komunikasi dan pemikiran kreatif. Selain itu, platform ini juga memperkayakan kosakata pelajar secara berperingkat, mendorong mereka untuk lebih yakin dalam berbahasa dan memberi peluang kepada guru untuk melaksanakan PDP dengan lebih menarik serta berkesan. Antara objektif inovasi ini ialah memperkayakan kosakata pelajar dalam 3 bahasa utama iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Kami juga mahu melatih pelajar supaya lebih kreatif, berani menyelesaikan masalah serta bersedia menghadapi cabaran pembelajaran abad ke-21. Selain itu, inovasi ini menggalakkan penggunaan teknologi secara aktif dalam pembelajaran, menjadikan pelajar lebih berdikari dan yakin untuk belajar sendiri. Apa yang lebih penting, ia menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan, interaktif dan menanam minat dalam terhadap bahasa. Dengan sasaran inovasi ini ialah murid tingkatan 1 yang sedang berada di peringkat awal penggunaan bahasa. Pada tahap ini, mereka memerlukan bahan pembelajaran yang bukan sahaja mudah difahami, tetapi juga mampu merangsang minat dan mengekalkan fokus dalam kelas. Melalui pendekatan digital yang interaktif, murid dapat berlatih kosakata dalam 3 bahasa utama dengan cara yang lebih praktikal dan menyeronokkan. Sekaligus membina keyakinan untuk berkomunikasi dalam pelbagai situasi. Selain murid, guru turut menjadi sasaran utama kerana inovasi ini menyediakan medium sokongan yang membantu mereka untuk menyampaikan isi pelajaran dengan lebih berkesan. Guru dapat memanfaatkan inovasi ini sebagai alat membantu mengajar dalam pembelajaran yang menjimatkan. Adanya inovasi ini, proses pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja lebih sistematik, malah dapat wujudkan suasana bilik darjah yang dinamik, kreatif dan selari dengan cabaran dunia pendidikan pada hari ini. Pelaksanaan inovasi ini diaplikasikan dalam proses PDP bahasa di kelas menengah rendah khususnya di tingkatan 1. Guru menggunakan platform ini sebagai bahan sokongan pengajaran manakala pelajar mengaksesnya melalui peranti digital. Aktiviti pembelajaran dijalankan dalam bentuk kuis, permainan interaktif dan latihan kosakata dan tata bahasa trilingua. Pelajar menggunakan aplikasi ini di sekolah maupun di rumah bagi mengukuhkan kosakata dan kemahiran komunikasi. Keberkesanan pelaksanaan diukur melalui peningkatan minat, penguasaan bahasa serta keyakinan pelajar untuk berkomunikasi dalam 3 bahasa. Ini adalah antara bahan yang terdapat di dalam inovasi ini. Manfaat inovasi ini terbahagi kepada 2 sasaran iaitu kepada murid dan kepada guru. Utamanya kepada murid kerana ini memperkayakan kosakata dalam 3 bahasa utama iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Seterusnya, murid dapat belajar dengan cara menyeronokkan melalui kuis dan permainan. Akhir sekali, murid dapat mengasah pemikiran kreatif, kritis dan penyelesaian masalah. Manakala kepada guru, ia dapat menyediakan alat bantu PDP yang interaktif dan menarik. Seterusnya, ia memudahkan guru untuk mengintegrasikan teknologi di dalam kelas. Akhir sekali, inovasi ini menarik minat murid dan mengurangkan masalah pasif di dalam kelas. Ini adalah hasil impak keberkesanan kepada murid melalui soal selidik yang telah diberikan. Keaslian inovasi ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama adalah untuk menggabungkan 3 bahasa dalam satu platform. Kedua adalah untuk menggunakan konsep didik hibur dan bukan hafalan semata-mata. Ketiga, inovasi ini dapat melatih tata bahasa, komunikasi dan pemikiran kreatif secara serentak. Akhir sekali, inovasi ini disasarkan khas untuk pelajar menengah rendah berdasarkan DSKP.
Kata harian murid, seterusnya ia memudahkan pembelajaran kendiri secara didik hibur dan menarik. Ketiga, ia menyokong pembelajaran abad ke-21 dan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Akhir sekali, inovasi ini adalah sokongan PDP guru semasa pembelajaran berlangsung. Kelestarian inovasi, ia boleh ditambah baik dari semasa ke semasa. Seterusnya, ia mudah digunakan, sama ada di sekolah ataupun di rumah. Relevan pada jangka masa yang sangat panjang kerana ia melibatkan 3 bahasa yang utama. Akhir sekali, ia mengekalkan minat pelajar melalui konsep pembelajaran yang menyeronokkan.